Kenapa kita start kan? Sorry. Selama kita dulu. Assalamualaikum dan selamat datang. Syukur kepada Allah kita dapat bertemu lagi dalam majlis Ustaz Suci. So sama Ustaz Syekh Abdul Qadir dan kitab Syamil Muhammadiyah. So saya ada pengumuman nak kata yang kalau anda kata siapa nak beli kitab boleh kat belakang dengan harga RM45 Okay, so RM45 So tak meninggalkan masa, saya teruskan dengan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الصدق في القول والإخلاص في العمل. اللهم آمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita, Allah kumpulkan kita pada malam ini. Dan seperti biasa, sebelum kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ini, kita mulakan dulu dengan membaca niat menuntut ilmu yang diajar oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ikut sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Okey, maksud apa? Kita belajar, mengajar, dapat faedah, bagi peringatan, ambil peringatan dan sebagainya. Kita nak berpesan supaya berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kita nak menunjuk pada kebaikan, nak mengajak orang kepada petunjuk Allah Subhanahu Taala. Semua kita buat tu adalah untuk mencari redha Allah, nak dekat dengan Allah, nak dapat pahala daripada Allah Subhanahu Taala. Itu tujuan kita belajar. Sebab apa kita mulakan dengan bacaan niat ni? Sebab nak bagi betul baliklah. Sebab kadang-kadang niat kita terpesong juga, kan? Jadi biar kita betulkan balik kita punya bearing tu sebelum kita start pengajian. Biarlah pengajian kita ni betul-betul kita dapat solid, pahala yang solid, tak ada kekurangan langsung, tak ada cacat cela, perfect punya pahala, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita punya niat yang betul menyebabkan kita dapatlah pahala yang sempurna. Tapi kalau kita punya niat dah salah, kan rugi kan? So betulkan balik niat. Aku datang ni memang betul-betul nak
nak cari keredaan Allah, memang nak cari mendekatkan diri pada Allah, nak dapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita bincang ataupun kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah Imam At-Tirmizi ni. Mikrofon ni boleh? Okey. Kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah ni. Memang salah satu daripada niat kita adalah nak makin kenal Nabi SAW, kan? Rasa-rasa kebanyakan kita datang pada malam ni memang itulah tujuannya. Memang nak kenal Nabi SAW dan nak makin tahu lagi bagaimana Nabi SAW, kan? Kalau kita sekadar tahu Nabi SAW nama baginda sahaja, Muhammad bin Abdullah contohnya, kan, sekadar itu saja kita tahu, maka rugilah. Jadi biarlah kita lebih kenal Nabi SAW, kehidupan baginda, rupa bentuk paras rupa baginda macam mana, pakaian baginda SAW bagaimana, perjalanan hidup Nabi SAW itu sendiri bagaimana. So malam ni kita tambah lagi satu niat adalah nak makin kenal Nabi SAW dan mudah-mudahan makin cinta pada Nabi SAW. Dan saya pun pernah sebut dulu, kita duduk dalam majlis yang mana kita ingat Nabi SAW, memang tak akan rugi. Sebab kita banyak berselawat kepada baginda SAW sepanjang majlis. Yang sepanjang pengajian kita ni berapa banyak kali agaknya kita berselawat kepada Nabi SAW. Setiap kali saya selawat, tuan-tuan pun semua selawat. Jadi bila kita berselawat kepada baginda SAW, confirm dah. Satunya, ada malaikat yang diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk berlega-lega cari saja orang yang memberi salam kepada Nabi SAW. Dan malaikat tu akan sampaikan kepada Nabi SAW salam kita. Jadi berapa banyak kali kita bagi salam kepada Nabi SAW, Nabi akan jawab. Nabi tak jemu jawab salam kita. Kalau kita lah orang bagi salam 10 kali, mau kita lempang orang tu. Assalamualaikum. Tapi Nabi SAW sebab tahu itu adalah tanda cinta umat kepada baginda SAW, kita mendoakan kesejahteraan untuk baginda dalam keadaan kita tahu memang baginda sejahtera. Confirm dah. Kita tak selawat pun, Nabi SAW adalah makhluk Allah Ta'ala yang paling dikasihi oleh Allah. Tapi bila kita selawat, kita yang untung. Jadi setiap kali kita berselawat, Nabi SAW balas balik selawat pada kita, bagi salam pada kita, Allah sendiri berselawat pada kita dan sebagainya. So kita tak akan rugi duduk dalam majlis yang banyak selawat pada Nabi SAW. Sama ada selawat itu dalam berbentuk pengajian macam ni, ataupun dalam bentuk majlis-majlis qasidah selawat tu, kan. Kadang majlis selawat tu pun ulang-ulang selawat, kan. Kita pun layan. Kadang-kadang kita layan, maksudnya kita dengar je, pitching lari ya. Kita pula jadi tok ram. Kita jadi juri, tak gunalah. Biar bila mursyid tu, orang-orang yang melaungkan qasidah tu berselawat, kita pun berselawat sekali lah, maka kita pun untung jugalah, kan. Tapi macam saya sebutkan pada pengajian lepas, tak tahu sebut ke tidak, rasanya macam sebut, kalaupun kita tak berselawat pada Nabi SAW ataupun majlis kita ni selawatnya cuma sekali saja contohnya, tetap kita dah dapat keuntungan sebab kita dah dapat duduk dalam majlis mengingati Allah Ta'ala, ingat Nabi SAW sekaligus kita ingat Allah Ta'ala. Dan memang ada malaikat yang akan cari orang-orang yang duduk dalam majlis mengingati Allah SWT. Kita sebut kot bulan lepas cerita tentang malaikat yang kerja dia cari orang yang ingat Allah Ta'ala secara beramai-ramai dalam kumpulan. So kita ni duduk dalam kumpulan kita kumpulan ingat Allah Ta'ala. Kita duduk bukan nak ingat dunia, kita duduk bukan nak sembang tentang projek juta-juta ke apa ke, tak ada. Kita duduk ni memang sebab nak ingat Allah Ta'ala saja, nak ingat Nabi SAW, sekaligus kita akan ingat Allah Ta'ala. Itu je tujuan kita. Jadi bila kita buat macam tu, malaikat akan report pada Allah Ta'ala dalam keadaan Allah maha mengetahui. Allah tahu dah kita buat ni, Allah tahu. Tapi malaikat bagi report juga pada Allah Ta'ala, bagi tahu kata hamba-hamba engkau ya Allah, mereka sedang mengingati engkau, mereka sedang mengingati engkau. Itu yang kita sebutkan hari itu, betapa ada malaikat yang komen bila Allah Ta'ala kata sesungguhnya aku menjadikan kalian sebagai saksi bahawasanya aku telah mengampunkan mereka semua. Jadi ada malaikat yang komen, dia kata apa? Di kalangan mereka ini ada yang ada hajat, ada keperluan, datang bukan sebab nak belajar, datang bukan sebab nak ingat engkau ya Allah, datang tu memang ada tujuan tertentu. Datang nak jual takaful contohnya. Ada yang jual takaful kat sini.
Datang-datang memang itu kata, oh ini ramai ni sasaran ni kan, malam ni. So apa-apalah niat-niat yang salah, walaupun dia bukan niat yang berdosa, tapi dia bukan niat dia solid kerana nak ingat Allah kan. Niat dia semata-mata sebab kawan ajak ngetih, tapi kawan kata jom datang dulu kelas, lepas kelas kita ngetih contohnya. So dia punya niat sebenarnya nak pergi minum teh dengan kawan, tapi datang je lah, singgahlah sekejap contoh. Jadi tujuan dia bukan semata-mata nak ingat Allah. Maka ini yang disebutkan Allah Ta'ala balas balik. Allah Ta'ala kata mereka sama saja, tidak akan celaka orang yang duduk bersama-sama dengan mereka. Maksudnya orang yang duduk dalam majlis ingat Allah, walaupun tujuan dia salah sekalipun, dia dapat juga keampunan Allah Ta'ala. Maka jangan malas daripada datang ke majlis-majlis ilmu, datang ke majlis-majlis nak ingat Allah Ta'ala. Rugilah kalau kita malas. Sebab walaupun niat salah pun dapat pahala ataupun dapat keampunan dosa, apalagi niat yang betul kan. Paksa diri untuk pergi juga. Lepas tu bila pergi, ataupun kawan kita kan, kita ajak dia pergi, walaupun dia niat dia tak betul sangat pun tak apa, ajak je dia datang kan. Ajak je dia, kata best kan, kau tahu tak kan, kau pergi sana makan best contohnya. Kebetulan pula masjid tu buat majlis, setiap kali lepas majlis ada makan nasi biryani kambing contohnya. Kawan kita pula memang kita tahu dia memang gila biryani kambing, kita ajak je dia, jom biryani kambing dia sedap. So dia punya niat asal nak makan biryani je, tapi kita tahu dalam hati kita, ni cara aku nak biar dia duduk dalam majlis ilmu, mudah-mudahan duduk dalam tu malaikat pun menaungi dia, dia dapat keampunan daripada Allah SWT. Dan bila dia diampunkan oleh Allah, ketika itu hati jadi lembut, nak datang lagi majlis-majlis yang lain. Mungkin sebahagian kita pun pernah mengalami episod macam tu. Dulu-dulu bila datang tu bukan sebab nak belajar, datang tu ada sebab lain, tapi tiba-tiba rasa macam hook kan, rasa tersangkut, nak lagi datang, nak lagi. Mudah-mudahan sebab apa yang kita sangkut tu, sebab hati kita ni dah makin cerah, Allah ampunkan dosa, walaupun asalnya tujuan kita salah kan. Dulu-dulu dulu datang kelas, tapi sebahagian daripada kita memang daripada awal dah alhamdulillah memang baguslah niatnya. So bergantunglah, berbeza-beza. Okey, so kita terus masuk pada hadis yang kita akan baca pada hari ini. Hadis bab yang ke-10. Kalau buku kita yang terbitan Intim ni, warna purple ni, muka surat yang ke-58. 58 bab yang ke-10. Apa yang disebutkan oleh pengarang kitab, penyusun kitab Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memberikan kita manfaat dengan beliau di dunia dan di akhirat. Bab ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menceritakan tentang khuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca dulu hadis kan. Wa rawaina bi sanadin muttasilin anil Imam At-Tirmidzi qala haddatsana Hannad bin Sari haddatsana Waqi' an Dalham bin Salih an Hujair bin Abdullah an Abi Buraidah an abihi anna an-Najashiyya ahda lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadhajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Okey, Imam Tirmizi riwayatkan daripada nama-nama yang kita sebutkan tadi, bahawasanya daripada Sayyidina Buraidah. Sayyidina Buraidah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Buraidah cerita apa? Bahawasanya Najasyi memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang khuf yang berwarna hitam, yang semata-mata kulit, yang kulitnya tidak ada bulu ataupun corak. Kemudiannya Nabi SAW pakai, kemudiannya Nabi SAW berwuduk dan menyapu kedua-duanya. Okey, kita ambil dulu pertama sekali Najasyi. Okey, Najasyi kan, An-Najasyi, sebutan An-Najasyi boleh disebut An-Najasyi ya itu dengan sabdu ataupun ya tu tak disabdu. Dua-dua betul. Tapi yang biasa para ulama gunakan ya tu bersabdu. Dan apa maksud Najasyi? Najasyi maksudnya raja. Najasyi ni adalah gelaran, bukan nama sebenarnya. Gelaran. Seperti mana kita panggil ataupun mereka panggil contohnya Kaisar ataupun Qaisar kan? Kisra dan juga Kaisar kan.
Semua tu raja belaka. Fir'aun contohnya, maksudnya raja kan. Fir'aun Mesir. Mesir ada banyak Fir'aun kan, ada banyak Fir'aun, terlalu banyak Fir'aun di Mesir. So Fir'aun ini adalah gelaran macam kita kata kat Malaysia Agong contohnya. So Agong tu bukan nama kan, dia adalah satu gelaran, nama dia lain. Nama dia mungkin Muhammad, mungkin Abdul Halim dan sebagainya, tapi orang panggil yang di-Pertuan Agong. Macam tu jugalah dengan Najasyi. Najasyi ni dekat tempat dia memang orang panggil gelaran untuk seorang raja. Okey. Tapi nama Najasyi ini sendiri adalah Ashamah. Nama Najasyi yang hidup pada zaman Nabi SAW ni, nama dia Ashamah. Dan Ashamah ini beliau meninggal dunia, kalau ikutkan kebanyakan para ulama seperti mana disebutkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata Ashamah ni meninggal dunia pada tahun ke-9 Hijrah. Ada juga riwayat kata tahun ke-6 Hijrah. Maksudnya beliau meninggal dunia pada zaman Nabi SAW. Itu confirm zaman Nabi SAW, sebab riwayat yang sahih mengatakan Nabi SAW solatkan jenazah beliau yang ghaib. Jenazah beliau yang ghaib Nabi SAW sembahyangkan. Sembahyang ghaib lah. Sembahyang ghaib, maknanya sembahyang ghaib ni telah diajar oleh Nabi SAW lagi. Nabi SAW pun biasa sembahyang ghaib bila dapat perkhabaran, bagi tahu kepada baginda SAW bahawasanya Najasyi telah meninggal dunia, telah mangkat. Jadi bila Najasyi mangkat, maka Nabi SAW pun sembahyangkan jenazah beliau. Beliau duduk di Afrika kan, jauh, dan Najasyi tak dapat sampai ke Madinah, maknanya tak sempat nak jumpa Nabi SAW secara jaga dalam hidup, ketika hidup. Maknanya tak pernah jumpa Nabi SAW. Najasyi ni, Najasyi cuma jumpa sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi SAW yang menyeru beliau supaya masuk Islam kan. Dan memang beliau terus masuk Islam dengan mudah. Dan siapa nama sahabat Nabi SAW yang pergi ke jumpa Najasyi ni, Sayyidina Amru bin Umayyah. Sayyidina Amru bin Umayyah, beliau yang pergi ke sana berjumpa dengan Najasyi dengan surat daripada Nabi SAW. Bawa surat, Najasyi tengok surat dan masuk Islam dengan seruan daripada Nabi SAW. Dan dalam hadis itu juga menceritakan bahawasanya Nabi SAW bila solat jenazah itu, solatnya dengan 4 kali takbir. Maksudnya sembahyang jenazah, macam sembahyang jenazah biasalah, lepas sembahyang ghaib kan, tapi sembahyang tu dengan 4 kali takbir. Maknanya betul-betul sembahyang jenazah, bukan sekadar doakan saja. Dan bukan sekadar macam orang kita Al-Fatihah send tak baca pun dia tekan, ataupun doa yang kat atas tu dia copy paste send jadi sekadar tu saja. Ataupun cari balik dekat folder gambar tu, mana gambar Al-Fatihah kan, yang cantik dengan khat dia, dengan frame dia, tampal letak dekat WhatsApp group kan. Tapi baca Fatihah tidak. Dan sembahyang jenazah jauh sekali kan, sembahyang ghaib. Sembahyang ghaib, kalau kita dengar ada kawan kita meninggal dunia jauh daripada tempat kita, ataupun ialah keluarga kawan kita ke meninggal contohnya kan, biasakan sembahyang ghaib. Biasakan sembahyang ghaib, supaya mudah-mudahan kita niatkan apa, bila kita sembahyang ghaib tu, mudah-mudahan nanti bila aku mati nanti pun ramai juga sembahyangkan aku, walaupun orang yang aku tak kenal. Yalah, kadang-kadang yang kita dapat berita ni orang yang kita tak kenal kan. Ada kawan kita kata nenek saya baru meninggal dunia contoh. Jadi kita pun bukan kenal nenek dia siapa, tapi kita dah tahu dah agak-agak jenazah dah dikebumikan, dah disiapkan semua, dah disemayangkan. Kita pun ambil semayang, kita pun semayang ghaib kepada jenazah nenek sekian-sekian contohnya kan. Macam tu je lah. Maka mudah-mudahan bila kita mati, ramai juga orang yang semayangkan jenazah kita secara ghaib, dalam keadaan dia orang pun mungkin tak kenal kita, kita pun tak kenal dia orang, tapi dia orang tetap doakan kita. Sebab semayang ghaib ni isi dia kan doa kan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsil ma'i wasalji wal warad wa qina al-khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas, sampai habis. Maknanya doa semata-mata. Dan kita bila mati, memang kita terlalu mengharapkan doa orang. Adakah orang yang rasa tak apa lah, tak payah doakan aku pun tak apa kan? Saya pernah
duduk dalam satu majlis. Tok Guru saya bercakap dengan seorang yang dipanggil Wahabi ni. Dia duduk kata bid'ah. Tahlil ni mana ada bid'ah semua. Kan, haram. Dan kali Tok Guru saya sebut apa? Dia kata, Pakcik jangan risau. Pakcik mati nanti, kami kebumikan pakcik, kami tak bacakan doa untuk pakcik. So pakcik don't worry. Orang lain nak doakan orang lain sebati. Pakcik kami tak doa. Kami tak buat tahlil, kami tak buat apa. Pakcik kami tanam je, kami balik. Dia terdiam. Lepas pengajian yang berikutnya minggu depan, dia dah diam lagi, dia tak cakap apa. Dan lepas daripada tu majlis tahlil semua dia datang. Dia datang kan. Betul cakap nanti saya mati buat tahlil Masa memang betul kalau kita fikir kan. Kalau pun tak sampai bacaan tu, dia tak rugi apa pun. Tapi kalau sampai orang tak baca untuk dia, kan dia rugi. Jadi baik orang baca juga. Walaupun dia tak percaya pun. Kalau dia tak percaya pun. So kita sangat mengharapkan doa. Tak ada di kalangan kita yang rasa aku ni dah cukup dah amalan aku, tak payah doa. Orang tak payah doakan aku pun tak apa. Mana ada. Jadi biar kita, bahkan Nabi SAW pun minta sahabat doakan. Itu Nabi kan. Apatah lagi kita. So lagi-lagi bila kita mati, ketika mana kita pun dah tak mampu nak buat ibadat. So ketika tu lagi kita perlukan doa orang. So sembahyang jenazah gaib ni penting. Jadi biar kita biasakan sembahyang jenazah untuk orang lain. Mudah-mudahan nanti bila kita mati pun adalah orang yang akan sembahyangkan jenazah kita, insya-Allah. Doalah banyak-banyak. So biasakan sembahyang jenazah gaib. So Najasyi, Nabi SAW sendiri yang mendoakan ataupun sembahyang gaib atas beliau. Najasyi yang bernama Ashamah ni. Okey. Apa yang Najasyi buat? Najasyi ni bila dia masuk Islam, dia hantar hadiah kepada Nabi SAW. Ada riwayat mengatakan Najasyi ni dia bagi beberapa perkara. Dia bukan bagi satu benda je, iaitu dalam hadis ni sebut apa? Khuf kan? Sebab khuf. Ada yang mengatakan Najasyi bagi khuf, bagi juga kain, baju, ada yang kata kain selendang dan sebagainya untuk Nabi SAW. Memang beliau hadiahkan. Dalam riwayat juga ada sebut annan Najasyiya ahda lin Nabi. Ada satu lagi riwayat sebut ahda ilan Nabi. Dua-dua maksudnya sama. Bagi hadiah kepada Nabi SAW. Okey, kalau kita ambil yang dalam bab ni memang cerita tentang khuf. Khuf tu apa dia? Khuf adalah kasut yang dibuat daripada kulit. Kasut tak jadi juga. Dia tak mesti kulit. Tapi kebiasaannya kulit. Sebab kulit lah yang boleh dibawa berjalan macam tu. Berjalan kat luar. Okey, itu khuf. So kasut lah sebenarnya ceritanya. Kemudiannya hadis ni sebut Nabi SAW diberikan khuf itu, khuf baginda berwarna hitam. Yang dihadiahkan tu memang berwarna hitam. So kalau kita pakai khuf, kita beli yang warna hitam, kita niatkanlah nak ikut Nabi SAW. Sebab khuf dekat pasaran ada banyak warna. So bila kita ambil yang warna hitam, kita niatkanlah aku nak ikut Nabi SAW. Nabi ada sepasang khuf yang berwarna hitam. Okey. Dan apa lagi? Sadzajaini, yang kulit yang tidak ada sebarang bulu dan sebagainya. Sebab dia dibuat daripada kulit. So kulit biasalah ada bulu. Tapi kulit yang diberikan atau khuf yang diberikan, kulitnya oleh Najasyi tadi, kulit tu memang clear, cantik. Dan kita pun biasanya kalau beli khuf dekat pasaran pun memang macam tu lah. Memang kulit saja. Kemudiannya apa? Falabisahuma, kemudian Nabi SAW pakai kat sini ai ala taharah. Ulama bila mensyarahkan hadis ni, ulama kata hadis ni kena faham macam tu. Dan Nabi SAW pakai dalam keadaan berwuduk, kemudiannya batal wuduk baginda, kemudian baginda berwuduk dan menyapu kedua-duanya. Maksudnya menyapu khuf tu. Maksudnya Nabi SAW bila berwuduk setelah batal tadi tu, Nabi SAW tak buka kasut tu, sekadar sapu saja di atasnya. Kenapa saya tekankan benda ni? Supaya tak dipahami sebahagian kita kalau main baca je hadis ni, mungkin dia akan fikir apa? Oh, kalau macam tu dia main pakai je dalam keadaan tak ada wuduk, lepas tu bila dia ambil sembahyang, dia pun sapu terus dekat atas kaki dia. Sebab wah ni hadis ni Nabi sebut, Nabi pakai, lepas tu wuduk, lepas tu sapu kedua-duanya. Dia pun pakai dalam keadaan tak ada wuduk, ambil sembahyang, tu sapu atas tu.
tak jadi. Tak boleh. Nabi SAW pakai tu dalam keadaan memang ada wuduk. Lepas tu batal. Lepas tu baru yang diceritakan tentang baginda berwuduk dan sapu di atas kedua-duanya. Okey. So cerita tentang khuf ni kita bukan pengajian fiqh sebenarnya. Tapi bila dah sentuh bab ni, memang nak tak nak memang kena sentuh bab fiqh dia lah. Cerita pasal khuf ni, hukum hakamnya, korang ni pernah nampak ke tidak khuf sebenarnya? Ke tak boleh bayang pun? Google kejap, Google. Okay. Banyak je jual sebenarnya khuf ni kat KL pun ada jual, bukan tak ada jual kan? Dan tak mesti pakai waktu nak travel. Khuf ni pakai kat rumah pun tak apa. Dan khuf tak mesti pakai waktu musim sejuk kan? Cuma biasanya orang pakai khuf ni waktu musim sejuk lah. Kat Malaysia kita tak ada musim sejuk, so kita tak pakai lah. Tapi kalau kita pakai pun tak ada masalah. Sebab khuf ni dia bukan syaratnya mesti musim sejuk ke, mesti waktu travel ke. Tak. Bila-bila nak pakai pun boleh sebenarnya. Dia seolah-olah menggantikan stokin. Macam gantikan stokin. So nak pakai kasut, dia pakai khuf dulu. Lepas tu dia masukkan kaki dia dalam kasut. So dia punya stokin dia kelas sikit lah. Orang lain stokin pakai kain, dia stokin kulit kan? Kau ingat kau kasut je kulit, aku dengan stokin kulit kan? Original lagi leather dia kan? So itu konsep khuf. Okey. Kemudiannya, cumanya bila Nabi SAW pakai dulu, biasa saja Nabi SAW bawa berjalan di luar. Dan kita pun bayang, masjid Nabi SAW bukan ada kapet kan? Bukan ada kapet macam kita. So baginda bawa berjalan, memang berjalan atas padang pasir lah. Berjalan atas padang pasir. Dan kemudiannya solat terus dengan kasut tersebut ataupun dengan khuf tersebut. Pakai terus khuf tu sampailah solat. Dan yang disebutkan di sini dari segi fiqahnya, sebab dia ada kelonggaran. Instead of basuh kaki, terpaksa buka khuf tu, nak basuh kaki, tak payah buka khuf tu, terus saja sapu di atas khuf. Tak payah basuh kaki. Sapu di sebelah atasnya pun dah cukup dah. Walaupun sunnahnya disapu kedua-duanya sekali, atas dan juga bawah. Tetapi kalau nak sapu di atasnya saja, cuek sikit je pun dah jadi dah sah kita punya wuduk. So kalau kita travel, sebenarnya memang lagi senang kalau kita pakai khuf ni. Bila kita nak ambil sembahyang dekat dalam flight ataupun dekat toilet yang kita susah nak angkat kaki ke atas, ataupun kalau kita pergi ke negeri barat, kita angkat kaki ke tempat singki tu, dia akan nampak pelik kan? Dia kata apa hal pula kaki letak ke atas ni kan? Ini mesti tak bertamadun betul orang ni kan? Walaupun ada juga syekh jawab balik pada orang tu kan, tanya balik, kau basuh muka kau satu hari berapa kali? 2 kali. Aku basuh kaki aku 5 kali sehari. Kaki aku lagi bersih muka kau. Tak apalah, itu jawapan bergurau lah. Tapi senang ceritanya, orang akan nampak pelik. So kita tak nak bagi orang nampak pelik macam tu, kita pakai khuf. Jadi bila kita pakai khuf, kita tak payah nak angkat kaki dekat singki dan sebagainya. Kita basuh muka macam biasa, ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Kaki tu kita sapu sikit je air, dah cukup. Kalau kita pakai khuf. Jadi memudahkan. Bila travel memang khuf ni memudahkan sebenarnya. Siapa yang selalu travel dan dia pakai khuf, memang dia akan mudah sebenarnya bila dia ni. Cuma macam kita sebut tadi, syarat pakai khuf mesti dalam keadaan berwuduk. Mesti dalam keadaan berwuduk. Maksudnya dalam keadaan dah sempurna wuduk je, kaki dah basuh semua, baru pakai. Bila dah pakai, jangan tanggal-tanggal lah. Jangan tanggal. Kalau tanggal, nak pakai balik, kena pasti memang dah ada wuduk, dah basuh kaki, baru boleh. Okay? Kalau tidak, tak sah. Maknanya ketika nak ambil sembahyang, kena juga buka, sebab kaki kita belum dibasuh. Ni kita cerita ni maknanya second time kita nak berwuduk. Kita dah berwuduk, kita pakai khuf, lepas tu kita pun jalan, travel 6 jam, 7 jam. Lepas tu kita dah batal wuduk dah waktu tu. So kita nak sembahyang, kita pun ambil sembahyang, kita sapu saja atas khuf tu. Sapu saja, tak payah nak buka khuf tu. Terus sembahyang dengan khuf tu. Sembahyang pun dengan khuf. Kalau waktu sembahyang buka tak jadi juga. Jadi dia tujuan dia tu sebab kita tak nak buka. Jadi bila kita buka batal juga. So jangan buka.
Sebab khuf salah satu perkara yang membatalkannya adalah apabila kita buka salah satu ataupun keduanya. Buka atau terbuka, sama. Kokok terbuka, bukan kita buka kan. Kita jalan-jalan dia terlonggar, contohnya dicabut, ataupun ada orang pergi gatal buka kan. Anak kita contohnya dia tengok bapak tidur, dia pun buka khuf tu contohnya, so terbatal lah. Dan bila terbatal, bila dia nak semayang, dia kena ambil semayang macam biasa, kaki kena basuh. Next time baru tak payah basuh kaki, sekadar sapu saja atas khuf tu. Bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam, bagi orang yang travel 3 hari 3 malam. Dia punya tempoh pakai tu. So kalau travel 3 hari 3 malam tak buka, tak apa. Habis 3 hari 3 malam baru buka. Basuh pula kaki. So pakai balik. Macam tu. 3 hari 3 malam baru buka. Ada yang kata, Ustaz nanti bau dah kaki Ustaz. 3 hari 3 malam tak buka, terpulang lah. Okay, so itu kita kata kelonggaran, rukhsah, memudahkan kita. Lagi-lagi bila kita travel ataupun waktu sejuk. Saya ingat saya biasa pakai dulu kalau di Mesir tu memang waktu musim sejuk lah. Sebab bila sejuk, kita nak basuh kaki setiap kali sejuk. Dalam rumah tak ada heater kan. So bila rumah tak ada heater, nak mandi pun kita masak air, jerang air atas dapur. So takkanlah kita nak ambil wuduk tiap kali nak jerang air. Jadi terpaksalah pakai air sejuk. Bila pakai air sejuk, kaki kita ni kita nak basuh sejuk. Jadi cara je, tak payah basuh banyak kali. Sekali ambil wuduk, terus pakai khuf. Sekali je basuh kaki. Adanya lepas daripada tu tak payah basuh kaki dah, sebab pakai khuf je. Tengah hari, petang, malam semua tu, bila kita ambil wuduk, sekadar sapu je atas tu. Sampailah besok baru buka balik khuf tu. Pakailah, ambil semayang macam biasa balik, basuh kaki apa semua, baru pakai semula khuf tu. Itu bagi kalau duduk kat negeri sejuk dan tak ada heater. Duduk UK tak ada masalah tu. Heater, duduk dalam rumah pakai baju pagoda je. Itu UK kan, luar -8, -10. Tapi dekat Mesir contohnya, rumah student ni biasa tak ada heater. Heater tak ada, dan heater untuk rumah tak ada, heater air pun kadang tak ada. Macam tu. Okey, so ni cerita tentang khuf, hukum hakam berkaitan khuf secara ringkas. Ada soalan berkaitan khuf ni? Okey, dia kalau tak cukup syarat tadi tak boleh. Syarat dia tadi, khuf mesti tutup seluruh anggota, seluruh tempat yang wajib dibasuh ketika wudu. Basuh kaki tu lah. So kalau kaki kita wajib basuh sampai mana? Sampai buku lali. Buku lali kena basuh juga kan? Okay, so buku lali pun kena tutup. Jadi kalau kasut kita tu tutup sampai buku lali, macam boot tu kan, boot dengan zip kadang kat tepi kan, tarik sampai ke betis kadang. So yang itu boleh kalau memang air tak masuk. Tapi syarat dia kalau kita letak air atas tu memang tak masuk. Sebab apa syarat air tu? Sebab kalau air masuk, baik buka je terus kan. Ni kita cerita ni, kita tak nak air kena pada kaki kita. Jadi memang dia mesti tutup keseluruhan tempat yang wajib dibasuh ketika wuduk, dan air tak masuk dalam tu, dan tak nampak. Satu lagi, tak nampak tu. Macam dia contohnya kalau kita punya boot tu longgar atas tu, contohnya nampak kita punya tumit kaki, tak edit juga. Dia tutup semua, yang betul-betul tutup. Okey, stokin jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan boleh menggantikan khuf jika dia boleh dibawa keluar. Maknanya dia boleh dibawa berjalan. Dia panggil tatabu' al-mashi. Dia kata boleh dibawa berjalan. Maknanya stokin apa? Stokin yang jenis bawah dia, tapak dia keras sikit kan? Yang itu boleh menggantikan khuf. Tapi kalau tapak dia kain biasa, kita bawa keluar jalan atas jalan raya, koyak kan, stokin kita tu tak tahan. So yang tu tak boleh. Jangan kata, Ustaz itu saya tengok Arab buat selamba je. Itu dia kita belajar, dia mungkin tak belajar, ataupun dia mungkin mazhab dia kata boleh. Jadi kita belajar, kata tak boleh kalau tak boleh bawa berjalan. Kalau boleh bawa berjalan boleh.
stokin ni, sapu je atas stokin, tak payah buka stokin tu. Tapi dengan syarat wudu, pakai stokin tu dalam keadaan wudu. Sama juga syarat yang tadi tu semua ada. Okey. So semayang pakai kasut boleh ke tidak sebenarnya? Boleh. Jadi jangan jadikan sebab tak semayang ataupun susah nak semayang kena buka kasut dan sebagainya. Kalau perlu pakai kasut, pakai saja kasut, tak ada masalah. Kan? Yang penting jari kita tu, ibu jari kita tu boleh letakkan walaupun beralas tapi diletakkan di bawah. Maksudnya macam mana? Biasanya kasut memang boleh lah, kecuali kasut tu pelik semacam kan, jari ke belakang ke hanya ke macam ni, ke bawah. Bila sujud jadi begini, maka tak boleh lah. Tapi mana ada kasut macam tu kan? Jadi okey lah, maknanya tak ada masalah lah pakai kasut. Nabi SAW pun biasa pakai kasut, biasa pakai khuf ketika solat. Macam pakai stokin juga lah, pakai stokin pun boleh kan? Cuma memang lebih afdal buka kasut, lebih afdal buka kasut ketika solat kan? Lagi-lagi kalau orang lelaki, lebih afdal hatta stokin pun buka sebenarnya, supaya kena kulit dengan tempat sujud. Cuma tak wajib. Yang wajib kulit kena tempat sujud cuma sebahagian daripada dahi. Sebahagian daripada dahi. Itu sahaja. Tangan tak wajib, kaki tak wajib, lutut haram. Betul? Takkan buka lutut pula kan? Semayang elok tengok kan, atas pakai serban tapi seluar jin bawah lutut koyak kan? Sebab apa? Sebab nak bagi kulit kena, dia kata kan? Tak boleh lah. So yang wajib cuma sebahagian daripada dahi, tapi tangan dengan kaki tu lebih afdal kena juga kulit. Kalau tidak, tak ada masalah kan? Bagi orang lelaki khususnya. Bagi orang perempuan memang tutup kaki dan juga tangan dia, tak ada masalah. Alright, buka pun tak apa, tutup pun tak apa, tak ada masalah. Dah bagi tangan, kaki mesti tutup. Lagi kaitan khuf, ada soalan? Ya. Kalau nak macam ambil wudu tadi, buka kasut je. Bukalah kasut. Buka kasut, lepas tu letak khuf je lah. Letakkan khuf je. Ataupun kalau tak buka kasut pun dia boleh celahkan jari dia dekat tu, bagi kena dekat khuf tu pun okey lah. Yang penting bahagian atas khuf tu kena air. Ini yang disebutkan oleh Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali kata laukana ad-dinu yu'khadhu bir-ra'i. Kalaulah agama ini diambil dengan akal fikiran semata-mata, maka bahagian bawah khuf lebih patut dibasuh berbanding dengan bahagian atasnya. Sebab bahagian bawah kita pijak, bahagian atas patutnya bersih. Tapi dalam khuf, dalam hukum menyapu khuf, sapunya yang syarat atas bukan bawah. Kan kalau ikut logik akal, baik sapu bawah. Sebab kita kata agama ni tak boleh ikut logik akal semata-mata kan? Tak boleh patutnya gini kot kan? Ikut logik akal, jangan. Sebab agama ni kita kena belajar, kena dengan ilmu, bukan dengan logik semata-mata. Bukan pakai agak-agak je, I think boleh lah kan? Jangan pakai I think tak boleh kan? Ataupun apa satu lagi, kod, pakai kod kan? Pakai kod. Jadi agama jangan pakai kod kan? Mungkin kata habis tu pakai tie boleh Ustaz kan? Okey, hanya jangan ada kod kat belakang tu. Boleh kod kan? Tak boleh kod. Jangan, kod-kod tu tak ada. Dia tak boleh pakai akal semata-mata, dia kena dengan ilmu. So macam tadilah, basuh sapu khuf, kalau ikutkan sapu bawah lebih patut, tapi tidak. Nabi SAW sendiri sapu di sebahagian di bahagian atas khuf, sapu di bahagian atas. Walaupun sikit kena pun dah cukup dah bagi khuf ni. Dia tak mesti sapu sampai basah lenjun pula khuf tu. Jadi tadi menjawab soalan tadi, perlu buka ke khuf tu daripada kasut kalau nak basuh. Kalau boleh disapu bahagian atas tanpa buka kasut, tak payah buka pun tak apa kasut. Tapi kalau tak boleh, dan buka lah, buka kasut, sapu di atas khuf tadi tu. Wallahu a'lam. Ada soalan lain berkaitan dengan khuf? Ada yang jual khuf? Kau nak promo ke kan? Tuan-tuan yang belum pernah tengok khuf, belum pernah pakai khuf, nak amalkan sunnah Nabi SAW untuk pakai khuf, sila hubungi nombor saya kan? Kod-kod lah kan?
Tak ada masalah kan nak menyebarkan. Paling tidak tuan-tuan cuba jadi niatkan pakai itu sebab nak amalkan sunnah Nabi SAW walaupun sekali seumur hidup. Walaupun tak travel ataupun travel pun aku tak pernah perlu pun pakai benda ni. Contoh kan, biarlah pakai sekali seumur hidup. Niat sebab nak buat apa yang Nabi SAW pernah buat. Niat macam tu je, maka dah dapat pahala kan. Kita kan banyak buat kalau perlu kan, bila kita makan tu sebab Nabi SAW suka makan, tapi sebab kita sakit, contoh makan madu kan. Nabi kata madu ni apa, penyembuh contohnya, so kita pun makan, penawar kan, so kita makan tu sebab penawar, sebab kita sakit. Bila kita sihat kita tak makan contohnya. Ataupun apa-apalah perbuatan Nabi SAW, bekam contohnya kan, dah migraine lah sekarang ni bekam lah kan. Bekam, sunnah Nabi, betul lah. Tapi ada tak kita bekam walaupun kita tak tahu sakit apa? Pergi bekam je lah sebab Nabi pernah buat. Ayah saya cerita, dia pergi bekam, dia tak ada sakit apa, pergi bekam. Orang yang bekam tanya, pakcik sakit apa? Tak ada sakit apa. Habis pakcik nak bekam buat apa? Dah saya belajar Nabi bekam, saya pun nak bekam. Orang yang berbekam tu kata apa? Pakcik, saya dah menjadi tukang bekam 30 tahun. Tak pernah lagi satu orang datang jumpa saya nak bekam sebab sunnah Nabi SAW. Semua mesti sebab sakit. Sakit tu, sakit ni dan sebagainya. So sekarang ni paling tidak, paling kurang sekali seumur hidup kita dapat amalkan apa yang Nabi SAW pernah buat. Contohnya tadi pakai khuf tadi lah. Pakai khuf Nabi SAW pernah. Ni ada 2 hadis kat sini. Nabi SAW pakai khuf. Jadi kita pun nak pakai, walaupun sekali kita pakai, ambil semayang dulu, lepas tu pakai, lepas tu tunggu batal. Bila kita ambil semayang semula, kita ambil semayang muka macam biasalah, tangan, kepala. Bila kaki tu, kita sekadar sapu je atas tu. Jadi kita pun semayang. Lepas semayang nak buka lah. Yang penting aku dah amalkan sekali dah seumur hidup kan? Cuba cari dekat kedai-kedai yang jual barang-barang ibadah ni, biasanya dia orang ada jual khuf kan? Kedai-kedai peralatan ibadah dipanggil kan. Google je lah, memang ada insyaAllah. Dekat KL ni dulu banyak, dekat Jalan Masjid India. Jalan Masjid India banyak sebab waktu tu Jemaah Tabligh dia punya markas dia dekat Masjid India. Jadi waktu tu so Jemaah Tabligh banyak yang pakai khuf. Jadi banyak kedai yang jual khuf dekat situ. Tapi bila Jemaah Tabligh dah pindah ke markas dia kat Sri Petaling, so dekat Masjid India tu dah mula kurang lah orang yang jual khuf, tapi masih ada lagi. Okey. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-75, hadis yang menceritakan tajuk yang sama juga berkaitan khuf. Qala al-Imam Tirmizi rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Yahya ibn Zakaria ibn Abi Zaidah an al-Hasan ibn Ayyash an Abi Ishaq an Sya'bi qala al-Mughirah bin Syu'bah ahda dihyatu lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini falabisahuma wa qala Israilu an Jabir an Amir wa jubbatan falabisahuma hatta takharraqa la yadri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adzakiyyun huma am la. Okey, apa dia? Sayyiduna Dihyah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Dihyah menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang khuf. Sepasang khuf. Memanglah kalau orang bagi khuf memang bagi sepasang kan, takkan bagi dua pasang, takkan bagi sebelah aje. Cumanya dalam bahasa Arab memang akan sebut khuffaini lah. Khuffaini, 2 khuf. Okey, jadi dibagi pada Nabi SAW sepasang khuf dan baginda SAW memakainya. Wa qala Israel ni bukan negara Israel jangan Israel pula cakap ni kan. Sudah, memang namanya Israel. Israel ni maksudnya apa sebenarnya? Siapa tahu maksud Israel apa dia? Betul. Israel maksudnya hamba Allah. Dalam bahasa dia orang, hamba Allah, Abdullah lah kan. Dia Isra dan juga Il. Isra hamba, Il Allah. Il ilah kan, ilah, so Il dipanggil Il, so Israel hamba Allah.
merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Nabi Yaqub. Kan? Nabi Yaqub anak kepada Nabi Ishaq, anak kepada Nabi Ibrahim. So Nabi Yaqub tu digelar sebagai hamba Allah Israel. Jadi kalau ada orang nama Israel dalam riwayat, jangan pelik. Cuma anak kita tak payah letak nama Israel. Kan, dengar Israel ni hamba Allah rupanya. Kan? Dia nak lain daripada lain, letak nama anak dia Muhammad Israel. Kan? Jadi tak payah. Itu sebab dia bercanggah dengan uruf kita. So kita tak payah buat. Lagipun zaman sekarang ni dah ada pun negara haram yang namanya Israel. So nanti orang doakan kecelakaan, kehancuran kepada Israel. Kesian anak kita. Dia nak amin takut. Kan? Ya Allah, hancurkanlah Israel. Kan? Jadi kesian dia. Tapi zaman dulu tak ada. Zaman dulu mana ada negara haram Israel tu, tak ada. So bila dia letak nama anak dia Israel, dia tak fikirkan tentang negara haram Israel tu. Zaman kita yang ada negara Israel, so jangan letaklah nama anak macam tu. Kan? Okey. Israel sebut, beliau kata apa? Beliau riwayatkan daripada Jabir, daripada Amir. Beliau kata Nabi SAW juga selain daripada dihadiahkan sepasang khuf, juga selai jubah, Nabi SAW pakai kedua-duanya sampai koyak. Nabi SAW pakai memang sampai habis, sampai tak boleh pakai dah, sampai koyak. Kalau Nabi SAW boleh jahit, Nabi SAW jahit. Maknanya Nabi SAW pakai sampai dah tak boleh pakai dah, sampai koyak. Cumanya dalam ni disebutkan la yadrin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam adzakiyun huma amla. Nabi SAW tak tahu sama ada kulit yang maknanya khuf tu diperbuat daripada kulit itu sama ada dah disembelih ataupun tidak. Maknanya daripada binatang yang disembelih ataupun tidak. Mungkin ada kata itu ustaz takkan ambil kulit binatang hidup. Bukan. Sebab kulit ni dia tak semestinya ambil daripada binatang yang disembelih untuk makan. Maksud sembelih kat sini, sembelihan ikut cara syariat. Sembelihan ikut cara syariat yang menyebabkan binatang tu boleh dimakan. Itu maksud sembelih. Kalau tak sembelih, maknanya mungkin dia mati macam tu je. Mungkin mati sakit jantung dan sebagainya. So bila dia mati, kulit dia tu diambil dan dibuat kasut, dibuat khuf. Boleh, tak ada masalah. Bahkan yang kita kalau ada barang kulit yang kita ada ni, dompet ke atau apa-apa lah kan, barang kulit kita tu asal-asal sembelih binatang. Dia tak sembelih pun binatang tu. Lagi-lagi kalau kita beli produk barat dan sebagainya kan, jangan tanya pula ni sembelih ikut syariat ke tidak ni, saya nak beli dia. Beli dompet, biasa kita cuma tengok ada 3 dot ke tidak je. 3 dot tu kan. Itu je kita tengok kalau nak beli barang kulit. Kita tak pernah tanya ni sembelih ke tidak ni. Tak, sebab tidak disyariatkan ataupun tidak diwajibkan kalau nak pakai barangan kulit mesti sembelih. Tak ada. Sebablah disebutkan di hadis ni. Dalam hadis ni sebut ini nak tunjukkan Nabi SAW pakai kulit yang tak tahu pun disembelih ataupun tidak. Maknanya tak disyaratkan mesti disembelih. Kalau disyaratkan mesti disembelih, mesti Nabi SAW tanya dulu, ni dah sembelih belum? Satu. Yang keduanya pula, bila disembelih, bila tak disembelih pun, kulit ni bila kita nak pakai, dia perlu melalui satu proses dipanggil dibagh. Ad-dabghu ataupun dibagh. Apa maksud dibagh ni? Kalau dalam bahasa kita ni, kita panggil samak ataupun sertu. Dia kadang orang terbalik antara dua tu. Maksudnya apa? Maksudnya membersihkan bahagian dalam kulit dengan daging atau lemak yang boleh merosakkan kulit itu kemudian hari. Membersihkan dia betul-betul. Sama ada menggunakan pisau, menggunakan apa-apalah yang boleh mengikis bahagian yang boleh busukkan kulit itu kemudian. Dan kalau kita beli wallet, tali pinggang, kulit, confirm lah dia dah buat benda tu. Takkan kita beli dompet masih ada lemak ni. Takkan nak beli pun. Jadi memang proses tu dah dibuat. Proses tu dah dibuat pun biasanya. Sebenarnya ceritanya benda tu dah dibuat daripada Nabi SAW pun. Nabi tahu kulit tu begitu. Dan cumanya disebutkan juga di sini sebahagian para ulama bila mensyarahkan hadis ni mengatakan nak tunjukkan asal kepada sesuatu itu adalah suci.
Tak payah nak was-was sangat. Kadang-kadang kita kan was-was. Ni suci ke tak? Suci ke tak? Suci ke tak? Suci lah. Kalau was-was suci ke tidak, maknanya suci. Kalau kita yakin kata tak suci, barulah tak suci. Itu konsep dia gitu. Pakaian kita ni, aku ni bersih ke tidak pakaian ni? Bersih lah tu. Kalau kita yakin ada najis, barulah dikira bernajis. Konsep dia gitu. Jangan rasa macam tak bersih lah, tak boleh lah semayang. Tak apalah, kau semayang dulu, nanti kau qada je lah. Itu kan biasa ayat tu. Dah. Kalau tak yakin ada najis, dan suci. Konsep dia gitu. Masuk toilet, terpijak, basah kaki, najis ke apa? Tak najis lah. Kalau kita tak yakin, dan tak najis. Ini salah satu ubat kepada was-was juga. Kadang orang was-was kan. Was-was ni salah satu sebab dia, sebab tak ada ilmu. Sebab kena belajar. Bila kita belajar, kita tahu, kalau kita tak yakin, then suci. Okay, suci lah. Okay. Macam ni lah Nabi SAW pakai kasut tu dalam keadaan Nabi tak tahu pun kasut tu macam mana. Tapi selagi mana tak tahu benda tu ada najis, then benda tu suci. Konsep dia gitu je. Terpijak ke, terkena percikkan air ke dan sebagainya kan. Macam saya pernah, kalau saya mengajar dulu dalam fiqh, saya sebut gini, hatta kalau depan rumah kita ada lopak air, dan lopak air itu setiap hari anjing lalu, setiap kali anjing lalu mesti dia minum dekat lopak tu. Macam R&R dia lah kiranya. Dia mesti berhenti kat situ. Dia minum daripada lopak depan rumah kita. Okay. So dia pun tiap hari macam tu. Cuma satu hari, hari hujan, ada lopak juga depan rumah kita. Lopak dia takkanlah dia tak hari ada, dia kering juga kan. Dia katalah pagi tadi hujan, so ada lopak. Bila kita nak keluar rumah, ada motor lalu, ada kereta lalu, terpercik air tu kena kat seluar kita ataupun kain kita. Baju kita tu kena percikkan air tu. Kita pun sudah, nak kena samak ke tidak ni? Nak kena basuh 7 kali basuhan ke 1 kali dengan tanah? Ataupun tidak? Jawapannya tak perlu. Walaupun tiap-tiap hari kita nampak anjing minum kat situ. Beza dia apa pagi tu? Pagi tu kita tak ada tengok anjing minum. So bila pagi tu kita tak ada tengok anjing minum, dan air tu suci. Walaupun tiap-tiap hari kita nampak anjing tu minum, hari tu kita tak nampak. Mungkin dalam hati kita was-was, tadi kot atau aku masuk toilet dia minum kot. Atau aku tengah pakai kasut tu kot, lalu dia minum, aku tak nampak. Contoh, tu was-was, buang penyakit was-was tu. Sebab kita tak nampak anjing minum. Bila kita tak nampak, dan tak. Sebab ada kemungkinan tak dia tak minum pagi tu? Ada. Kau dah hari tu dia tak pergi kerja, dia MC, so dia tak lalu depan rumah kita. Mungkin dia tak lalu depan rumah kita hari tu, so air tu tak najis. Ataupun pagi tu dia sakit perut ke, ataupun dia memang tak mau minum. Contoh kan, dia lalu je, dia tengok je air tu, kebetulan pagi tu yang kita kena, so okey, air tu tak jadi najis. Jangan layankan sangat was-was. Maknanya selagi mana kita tak yakin betul benda tu najis, selagi itulah benda tu suci. Konsepnya begitu. Selesai berkaitan dengan hadis berkenaan dengan khuf. Ada soalan berkaitan khuf? Kita beli baju, tengok ada orang kata ni baju ni kan, ni sebenarnya dia dibuat daripada dari kain dia dari negara Cina. Orang Cina ni dia tak bersih. Kain yang kau pakai tu sebenarnya dia pegang apa atas sebelum dia. Dia masuk tandas, dia bukan basuh tangan dia. Itu dia pegang kain tu. Lepas tu kau buat semayang, astagfirullahalazim. Zaman sekarang banyak jenis macam tu. Orang pun viral kan? Cuba bayangkan gini, orang pun viral. Kebanyakan yang viral tu semuanya mengarut semua. Semua tak mengaji fiqh belaka. Macam-macam. Banyak isu yang viral ni yang berkaitan dengan kononnya siapa yang menyebarkan akan mendapat pahala lah bla bla kan. Syaitan akan bertepuk tangan jika engkau membiarkan saja mesej ini tanpa forward kat grup lain kan.
So jaga-jaga. Kalau ada ayat macam tu kat bawah, tak payah forward lah. Biasanya begitulah kan. Lagi-lagi kalau yang tulis kan, kalau kau tak forward, siaplah kecelakaan akan menimpa kau dalam tempoh 3 hari kan, sebagainya. Yang itu lagi tak payah forward. Okey, selesai berkaitan dengan khuf, dan juga sikit kita sentuh hukum hakam yang ada kaitan dengannya. Seterusnya masih lagi dalam bab yang berikutnya, cuma bab ni dia ada kaitan dengan bab yang tadi kan. Memang Imam Tirmizi susun bab tu, dia ada kaitan. Memang kalau kita baca kitab Syama'il ni, dia memang sentiasa bersambung sebenarnya. Okey, so sekarang ni babnya cerita tentang bab maja'a fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menceritakan tentang kasut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun slipper Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'lu maksudnya kasut ataupun slipper lah. An-na'lu, kasut ataupun slipper Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok perkataan an-na'lu ni, maksudnya apa sahaja yang apa sahaja yang dipakai di kaki kita untuk menyelamatkannya daripada terkena perkara yang memudaratkan dia. Maksudnya kasut ataupun slipper lah. Dia beza dengan stokin. Stokin kita pakai bukan tujuannya untuk memelihara kaki daripada terkena kaca dan sebagainya kan. Kasut ya, kasut memang untuk pelihara kaki. Okey, dalam Al-Quran pun ada perkataan na'lun, fakhla' na'laik dalam Quran, cabutlah kedua kasutmu. Dan Nabi SAW pun memang biasanya pakai kasut. Nabi SAW biasa pakai kasut. Dan Nabi SAW biasa ketika berjalan pakai kasut, dan bila duduk Nabi SAW akan buka kasut baginda, dan diletakkan kasut Nabi SAW dekat tampaknya dia baginda biasa duduk bersandar, dan diletakkan kasut tu di tepi, di sisi Nabi SAW. Maknanya Nabi biasa kalau duduk buka kasut. Sekali lagi kita ingat, zaman Nabi SAW tak ada kapet, masjid Nabi SAW tak ada kapet. So bila berjalan pakai kasut, bila Nabi SAW duduk, Nabi akan buka kasut tu. Itu kebiasaan Nabi SAW. Okey, apa dia hadis yang kita sempat baca pada malam ni? Mungkin kita sempat baca 1-2 hadis je lah. Hadis yang kemudian tu kita sambung pengajian pada bulan depan insya-Allah. Okey, bab yang pertama sekali, hadis bab cerita tentang qala haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi, haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala lahuma qibalan. Daripada orang-orang tadi sampailah kepada Sayyidina Qatadah. Qatadah ni adalah tabi'in. Imam Qatadah. Imam Qatadah ni tabi'in. Maknanya tak pernah jumpa Nabi SAW, tapi berjumpa dengan para sahabat Nabi SAW. Kat sini pun memang jelas beliau berjumpa dengan Sayyidina Anas bin Malik. Dan cuba perhatikan sifat tabi'in ini, mereka suka tanya tentang Nabi SAW. Antara soalan mereka adalah, okey, bagaimana capal ataupun bagaimana bentuk kasut Rasulullah SAW. Maknanya capal Rasulullah SAW macam mana pun dia nak tahu kan? Mungkin orang sekarang dia tak suka nak tanya soalan-soalan macam tu, sebab dia fikir lah buat apa aku nak tahu pun slipper je macam tu. Tapi berbeza kan kasut Nabi SAW dengan kasut kita. So, kasut Nabi SAW Nabi pakai, semulia-mulia makhluk, kaki Nabi SAW semulia-mulia kaki yang menyarungkan, yang disarungkan dekat kasut tu. Maka kasut itu sendiri pun mulia. Maka Nabi SAW ditanya, ataupun para sahabat tanya tentang kasut Nabi SAW, ataupun para tabi'in tanya. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu jawab, kasut Nabi SAW ada 2 tali, qibalan, 2 tali. 2 tali ni maksudnya satu di antara ibu jari dengan jari telunjuk, satu lagi antara jari hantu dengan jari manis.
Okey, kalau kita ibaratkan ginilah. Kan? Satu sini, satu sini. Tapi jadi kaki lah ni. Bukan jadi tangan. Satu tali di sini, satu lagi tali di sini. Disarungkan. Begitu. Dan memang ada banyak riwayat. Antaranya hadis yang berikutnya pun macam tu juga. Daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata apa? Kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Nabi SAW kasut baginda ada dua tali. Mathniyun shirakahuma, maksudnya ada bercabang dua pula. Maksudnya dahlah tali tu ada dua, kemudian tali tu pula bercabang. Maksudnya tali tu sendiri dia tak straight satu je, dia macam dicantumkan antara dua tali yang berbeza. So jadi bercabang lah. Okay, faham dua tali, tapi setiap satu tu pula dia bercabang. Begitu. Kenapa? Sebab nak bagi kuat lah. Bagi kuat, maka diikat begitu. So diikat tali kasut Nabi SAW tu dengan dua tali. Kan? Itu konsepnya, ataupun itu kasut Nabi SAW. Dan seterusnya, hadis yang berikutnya pun macam tu juga. Kita laju je baca sebab ada hampir sama makna-maknanya. Yang ini cuma hadis yang ini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu keluarkan kepada kami sepasang capal yang tidak berbulu, na'laini jardawaini lahuma qibalan. Sekali lagi ada dua tali. Maka berkata Isa ibnu Tahman, beliau kata apa? Ibnu Tahman, beliau kata selepas itu haddatsani Sabit daripada Anas, capal itu adalah capal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bila Sayyidina Anas bawa keluar, Sayyidina Anas kata inilah dia capal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senang ceritanya, Sayyidina Anas kan dia berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama, selama 10 tahun. Daripada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Anas menjadi khadam kepada Nabi SAW, berkhidmat pada Nabi SAW. Memang kita dah baca cerita ni, kita dah cerita ni dulu. Ibu beliau sendiri yang menghadiahkan kepada Nabi SAW. Bukan hadiah macam ni lah, maknanya ketika tu Sayyidina Anas baru umur 10 tahun kan, mak dia datang jumpa Nabi SAW. Mak dia kata, okey, orang lain semua dah bagi kau macam-macam dah wahai Rasulullah, aku tak tahu nak bagi apa. Sekarang ni anak aku ni aku bagi supaya suruh dia serve kau, dia berkhidmat, apa saja kau perlu kau suruh dia. Dia nak ajar anak dia jugalah, macam tu lah, kira seorang ibu yang solehah. Dan juga kecintaan kepada Nabi SAW. Jadi bila Sayyidina Anas ni 10 tahun duduk dengan Nabi SAW, macam-macam dia dapat daripada Nabi SAW. Selain daripada dapat ilmu, dapat keberkatan, dapat macam-macam lah kan, dapat juga barang daripada Nabi SAW. Antara riwayatnya Sayyidina Anas ada cawan Nabi SAW, Sayyidina Anas simpan walaupun Rasulullah dah wafat lama. Dan antaranya yang ini, capal Nabi SAW, kasut Nabi SAW ataupun slipper Nabi SAW pun disimpan oleh Sayyidina Anas. Dan Sayyidina Anas bawa keluar, tunjuk kepada para tabi'in. Bukannya Sayyidina Anas pakai, tak, dia simpan, dia boleh tunjuk kepada para tabi'in. Kalau kena dengan orang sekarang, dia akan kata syirik ni, khurafat. Tapi tidak, bagi Sayyidina Anas yang lebih memahami agama berbanding dengan kita, Sayyidina Anas sendiri simpan semua kesan-kesan peninggalan Nabi SAW, dan simpan dengan mulia dan ditunjukkan pula pada para tabi'in. Ini contohnya. Dan begitu juga hadis yang berikutnya, hadis Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tabi'in yang bernama Ubaid ibn Juraij. Ubaid ibn Juraij tanya kepada Sayyidina Ibnu Umar, dia kata, ra'aituka talbasun ni'ala sibtiyah, aku nampak engkau pakai capal sibtiyah. Capal sibtiyah maksudnya capal yang diperbuat daripada kulit lembu. So dia nampak Sayyidina Ibnu Umar pakai macam tu. Jadi Sayyidina Ibnu Umar jawab, sesungguhnya aku tengok Rasulullah SAW pakai capal yang tidak berbulu macam ni, dan baginda SAW berwuduk dengan memakai capal tersebut. Maknanya tak buka.
pakai capal tu, basuh je kaki macam tu. Oleh sebab itu aku suka memakainya. Sayyidina Ibn Umar kata, fa ana uhibbu an albasaha. Aku suka kalau aku boleh pakai sama macam Nabi SAW pakai. Sebiji sama Nabi SAW pakai slipper macam tu, dia pun nak pakai slipper macam tu juga. Ini yang memang selalu dibuat oleh Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Sayyidina Ibn Umar ini sampai digelar sebagai al-muta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan. Sahabat yang lain pun jadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan, tapi cuma Sayyidina Ibn Umar sahaja yang dapat gelaran ini. Sebab hebatnya Sayyidina Ibn Umar tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya yang inilah contohnya. Dia pakai kasut pun, kenapa pakai kasut tu? Sebab Nabi SAW dulu aku pernah tengok Nabi pakai macam tu. Tapi cuba tengok juga hebatnya Sayyidina Ibn Umar, beliau jawab soalan fiqah sekali walaupun orang tak tanya. Beliau jawab apa? Aku dulu tengok Nabi SAW pakai kasut ni, dan baginda dulu pernah wuduk pakai kasut ni. Ada orang tanya, boleh tak pakai wuduk? Boleh tak pakai tu lepas tu berwuduk? Tak ada orang tanya pun. Tapi beliau jawab. Memang konsep dalam fiqah, kalau ditanya satu soalan, jawabnya 2 ataupun jawab 3, jawab lebih daripada yang ditanya. Memang konsepnya macam tu. Jangan pula saya tak tanya pun. Saya tanya ustaz ini je, kenapa ustaz jawab lebih? Saya tak tanya pun. Tak tanya pun. Konsep dalam fiqah memang jawabnya tu. Mufti dia jawab lebih daripada yang ditanya. Nabi SAW bila ditanya tentang air laut, boleh ke tidak buat wuduk, Nabi SAW jawab apa? Wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Suci lagi menyucikan airnya dan halal bangkainya. Maksudnya boleh makan binatang-binatang dalam laut. Sahabat tak tanya, sahabat tanya boleh wuduk ke tidak. Nabi SAW kata suci lagi menyucikan, maknanya boleh wuduk dan binatangnya pun boleh makan. Okey, itu konsep dia. So sekarang ni macam tu juga. Sayyidina Ibn Umar ditanya, kenapa kau pakai kasut tu? Jawab, satu sebab Rasulullah SAW suka pakai, dan aku tengok Rasulullah SAW berwuduk pakai kasut ni, pakai kasut macam tu. Okey, maksudnya air boleh sampai lah kat kaki. Slipper kan, capal. So kalau curah air atas tu memang boleh kena pun semua. Kaki atas bawah boleh kena. So Nabi SAW tak buka slipper, terus saja basuh kaki ketika berwuduk dengan slipper. Kalau slipper kita memang boleh kena air, dan buatlah, tak ada masalah. Kalau kasut mahal, kena air rosak, mahal tapi kena air rosak, kan kesian. Ada, sayang Ustaz, mahal saya beli ni. Mahal tapi susah nak jaga. Dan tak payahlah, buka lah kasut tu. Macam tu je lah konsep dia. Kalau kita rasa boleh kenakan air pun tak ada masalah, kalau tak merosakkan. Okey, ini yang dijawab oleh Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhu. Dan sekali lagi kita sebutkan betapa sahabat-sahabat Nabi SAW memang sangat suka ikut Nabi SAW sampai sedetail-detail tu. Mungkin hari ni mungkin ada orang kata, alah itu kan benda yang manusiawi, benda yang memang harian Nabi SAW buat, biasa lah. Kata makan minum Nabi kan, yalah biasa lah. Nabi manusia, memang betul. Tapi bila kita niat nak ikut Nabi SAW, suka buat kerana cinta pada Nabi SAW, maka dapat pahala. Ini yang ditunjukkan oleh para sahabat. Ada orang dia rasa benda tu tak penting. Ada orang dia rasa, dia kata sunnah yang lagi besar lagi daripada itu adalah menegakkan ekonomi umat Islam. Betul lah, memanglah benda tu besar. Tapi Sayyidina Ibn Umar tak pernah pula kata, okeylah kita tak payahlah buat ni, kita tegakkan ekonomi contohnya. Tak pula. Sebab mereka tahu betapa bernilainya rasa cinta kepada Nabi SAW. Cinta pada Nabi SAW tu yang menyebabkan mereka suka nak pakai macam tu. Sebab cinta kepada Nabi SAW. Jelas kat situ tadi sebut. Kenapa kau pakai? Sebab aku tengok Nabi SAW pakai, maka aku suka nak pakai. Betul-betul jadikan Nabi SAW sebagai contoh yang kita tak tahu pun. Nak contoh macam mana? Tak tahu pun. Dalam hadis Nabi SAW makan buah tembikai. Buah tembikai. Kan ada ulama yang sampai tak makan buah tembikai, bukan sebab tak nak ikut Nabi SAW, sebab tak tahu macam mana Nabi SAW makan tembikai.
Sampai gitu sekali dia nak ikut Nabi SAW. Kita ngap je lah kan, nak fikir apa kan, telan je lah, potong macam mana pun tak apa, yang penting aku makan kan. So bezalah kita dengan para ulama dulu, tak apa. Tapi kalau kita makan tak ada masalah. Makan ingat nak ikut Nabi SAW. Nabi dulu suka makan, maka aku pun makan. Contoh makan benda tu. Dan konsep juga dalam Islam, kita tak memperlekehkan benda yang ma'ruf, benda baik. La tahqiranna bil ma'ruf kan, jangan engkau pelekehkan benda yang baik. Benda ma'ruf ni, benda baik, jangan pelekeh. Jangan salah kecil macam tu pun kau nak kan. Pasal saya beberapa hari lepas saya sembang dengan Ustaz Rusdi kan, saya pakai kopiah yang ada gambar capal Nabi SAW. Ustaz Rusdi tengok kan, Ustaz Rusdi dia kata ini kalau Wahabi tengok ni habis ya. Apa letak capal kat kepala kan? So saya jawab je lah, saya kata lambang capal tu lambang capal Nabi SAW. Jadi sebenarnya capal Nabi SAW lagi mulia daripada kepala kau daripada kepala kita pun sebenarnya. Tapi tu cara orang berdebat kan. Lagi mulia daripada kepala kau. Capal Nabi SAW tu lagi mulia daripada kepala kau. Jadi apa masalahnya nak letak dekat kepala kan? Sebab bukan letak kasut siapa-siapa, bukan letak kasut Faiz Subri kan? Letak kat kepala kan? Sebab apa? Inilah yang menang anugerah Pukas. Betul sebutan bukan itu kan, kasut Nabi SAW. Tentu sekali lah yang paling mulia sekali. So kita ambil ajaran. Dan saya sendiri pergi ke apa Madinah baru ni, kita pergi ke tempat-tempat yang Nabi SAW pernah pergi, Nabi SAW pernah semayang dan sebagainya. Siapa yang tengok Instagram saya, dia nampak lah tempat-tempat yang saya pergi, tempat yang kebanyakan kita memang tak pernah pergi. Kebanyakan kita yang dah pergi umrah 10 kali pun tak pernah pergi tempat-tempat macam tu. Jadi saya pergi tempat-tempat tu, yang kesian sekali adalah sebab yang saya ajak seorang student Universiti Islam Madinah. Dia kata jom lah kita pergi tempat-tempat ni. Sebab dia orang ada lesen kereta, dia orang pun tahu kereta apa nak bawa kereta kat sana kan, jalan-jalan kat sana. Saya dah lupa dah jalan kat sana. Jadi dia orang, okay jom Ustaz. Tapi Ustaz, bahaya Ustaz, saya ni kalau kena tangkap kan, habis, kena buang balik Malaysia terus kan, kena masuk penjara dan dihantar balik Malaysia. Saya student kata, saya student. Saya kata ya Allah kesiannya, kau student universiti, semata-mata sebab pergi tempat yang Nabi SAW pernah pergi ni, kau kena buang universiti. Universiti apa? Bukan Universiti Harvard, Universiti Islam, nama Universiti Islam kan? Dia macam tu. So bila kita pergi tengok tempat-tempat tu kan, pergi tempat-tempat tu, memang rupa-rupanya Masya Allah, tempat tu tak ramai orang pergi, tak ramai orang tahu pun. Tempat-tempat yang macam contohnya Nabi SAW berehat selepas perang Uhud. Contohnya Nabi SAW cedera kan? Bila cedera, Nabi SAW duduk ke satu tempat dan berehat. Berjalan sikit lagi, Nabi SAW solat dekat situ, solat dalam keadaan duduk. Nabi SAW solat dalam keadaan duduk, dan para sahabat ikut Nabi SAW semayang berjemaah dengan Nabi SAW. Kemudiannya tempat Nabi SAW bagi tahu pada Sayyidina Ali dekat situ juga, bagi tahu pada Sayyidina Ali, wahai Ali, tolong ambilkan air untuk aku. Sayyidina Ali pun cari air dekat kawasan Gunung Uhud ni. Gunung Uhud ni dia banyak kawasan apa dia panggil dia macam ke dalam sikit, macam lopak gitu. Tapi bukan lopak, dia bukan lubang juga, dia macam di antara dua batu besar. So ada air dekat dalam tu. Jadi Sayyidina Ali ambil, Sayyidina Ali jalan. So kita ikut jalan yang mana Sayyidina Ali pergi dan ambil air tu kan? Ambil air, pergi bawa pada Nabi SAW. Nabi SAW ambil air tu dan basuh. Riwayat kata Nabi SAW minum sikit air tu, tapi air tu tak sedap, memang air pahit tapi Nabi basuh anggota baginda yang kena darah selepas perang Uhud. Contoh, ada banyak lagi lah tempat-tempat yang Nabi SAW pergi. Tapi tempat-tempat tu orang tak berani pergi. Hatta perang Badar punya tempat, Medan Badar, mana ada siapa pernah pergi tempat perang Badar? Perang Uhud biasa, perang Badar tak. Alasan kerajaan Saudi kata takut khurafat, dia kata takut khurafat.
khurafat apa yang kita pergi tengok tempat Nabi SAW? Khurafat lah kalau kita anggap tempat itu yang menyebabkan kita dapat masuk syurga contohnya, kan? Ataupun tempat ni menyebabkan aku selamat balik ni confirm kaya aku, kan? Sebab apa? Sebab aku dah pegang tempat ni. Tak, kan? Dan kebanyakan orang pergi pun tak ada pun fikiran macam tu. Pergi tu sebab nak tengok tempat yang Nabi SAW pernah pergi, ataupun mengambil keberkatan. Dia orang kalau dengar perkataan tabarruk ni mengambil keberkatan, syirik terus, kan? Kau nak minta Allah Ta'ala je benda berkat-berkat ni. So tak apalah, senang ceritanya, bila saya pergi tempat-tempat tu, yang saya rasa sedihnya adalah ramai orang tak dapat pergi tempat-tempat macam tu, kan? Tak dapat nak tengok sendiri tempat-tempat tu. Saya memang berazam nak pergi lagi dan nak buat lagi video yang lain pula. Ada banyak lagi tempat-tempat yang lain yang kita ni, cuma bas tak boleh pergi, dia kena naik kereta. Itu yang memang menyebabkan jemaah memang tak kena, sebab bas tak dibenarkan untuk pergi tempat-tempat tu. Ada telaga Nabi SAW, telaga yang Nabi, bukan telaga Nabi SAW, telaga sahabat, tapi Nabi SAW pernah masuk dalam tu, dalam rumah tu, Nabi SAW pernah minum daripada telaga tu, dan Nabi pernah ludah dekat telaga tu, dan telaga tu sampai hari ni masih lagi wangi. Sampai hari ni masih wangi, selepas 1400 tahun masih lagi wangi. Tapi itulah, polis tu tengok dia depan, siapa masuk situ, kita kena tunggu polis tidur baru kita masuk. Itu taktik dia. Ni live ni kat Facebook, kan? Okay, contoh, maksudnya nak ceritanya, kesan Nabi SAW ni kalau tengok, para sahabat jaga kasut Nabi SAW, cawan Nabi SAW, simpan dan dijaga dan ditunjukkan, sebab kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Macam tu juga tadi Ibnu Umar pakai sama macam Nabi SAW. Kita jangan pelekehkan benda tu, bahkan benda tu sangat mulia dan sangat besar, sebab dia berbalik pada kecintaan kepada Nabi SAW. Bahasa cinta dia bukan bahasa tulisan yang tidak berhati jiwa. Dia adalah bahasa cinta. Bahasa cinta ni bahasa hati. Bahasa hati ni dia tak boleh nak diterjemahkan dengan intelek semata-mata. Kalau dengan intelek semata-mata, dia akan kata, kalau kau sayang Nabi, kau buat je lah apa yang Nabi suruh. Itu simple, tapi bahasa cinta dia lebih lagi daripada tu, kan? Dia nak tiru, walaupun Nabi tak suruh tiru pun. Contohnya dia nak tiru sebiji. Saya nak Ibn Umar, Nabi tak pernah suruh pun dia, kalau kau jalan sini kau kena sengit sikit, contohnya. Nabi tak pernah suruh, tapi sebab Nabi pernah jalan kat situ sengit, aku pun jalan kat situ sengit juga. Itu kita kata bahasa cinta. Sayyidina Ibn Umar sangat cinta kepada Nabi SAW, jadi dia buat gitu. So kita pun cuba untuk tanam lagi rasa cinta kita kepada Nabi SAW, ataupun suburkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Wallahu a'lam. Ada soalan sebelum kita tangguhkan pengajian kita pada malam ini? Ya. Kalau boleh dalam keadaan kering lagi bagus, sebab kita pakai tu, kita tutup, kadang pakai sampai 3 hari. Biarlah dalam keadaan kering baru kita pakai. Tapi tak ada sebab dalam riwayat mesti pakai dalam keadaan basah ke, dalam keadaan kering ke. Cuma kita sebut ni dari segi uruf, dari segi adatnya, kalau kita pakai dalam keadaan basah, lepas tu kita tutup pula, biar berkepung dalam tu, tak bagus. Jadi biarlah kering dulu baru kita pakai. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan kasut ni, nanti kita akan sambung lagi. Dia ada lagi beberapa hadis Nabi SAW tentang adab-adab pakai kasut juga, kan, yang insya-Allah kita akan baca pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam pengajian tu bila. Sebab usaha suci yang bulan depan, kalau ikutkan jadual saya, Selasa kedua, saya tak ada di Malaysia, insya-Allah. Ada di Yaman, insya-Allah. Usaha suci yang bulan 3, 14 bulan 3 pun nampak gayanya di Mekah, insya-Allah. Syuting satu rancangan, insya-Allah di Mekah. 14 bulan 3. Bulan 5, insya-Allah. Bulan 4, insya-Allah.
Bulan 4 insya-Allah ada. Insya-Allah. Mudah-mudahan. Okey, misi ke Yaman ni insya-Allah kami akan pergi pada 9 hingga 15 hari bulan 2 insya-Allah. Kalau siapa yang nak memberikan sumbangan ataupun nak mewar-warkan sumbangan kepada orang Yaman yang sangat-sangat memerlukan, silalah layari Instagram Peace for Yaman. Peace for Yaman. PEACE 4 nombor 4, Yaman tulisan bahasa Inggeris YEMEN. So Peace for Yaman. Tengok kat situ insya-Allah kita membuat kempen untuk bantu rakyat Yaman dengan disediakan oleh Muslim Care Malaysia. Kita akan bawa bantuan kepada mereka insya-Allah. Lebih kurang kita punya target sekarang ni adalah RM1 juta dalam tempoh sebulan lagi. Tolong war-warkanlah. Kalau boleh war-warkan, repost ke, regrand ke, sukatilah. Sampaikanlah kepada yang lain. Dan jangan sekadar sampaikan, kalau boleh sampaikan duit sekali. Kepada ni. Ataupun kalau rasa ada kenal orang kaya mana-mana ke, yang rasa nak tengok dulu ada presentation dan sebagainya, kita boleh sediakan presentationnya dan orang yang boleh presentkan insya-Allah. Berkaitan dengan Yaman ni memang sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada Syria sebenarnya. Saya dah pernah pergi Syria, saya dah pernah masuk dalam Syria. Saya tahu macam mana keadaan Syria ketika perang dan selepas perang, dan sekarang ni selepas perang. Yaman lebih dahsyat sekarang ni. Yaman lagi dahsyat. Syria dahsyat dari sudut hancur bangunan dan sebagainya. Tapi dari segi keperluan dan sebagainya, kami masuk ke dalam Syria dalam keadaan perang, bom sana bom sini, kami masih lagi dapat makan nasi kapsah. Masih lagi ada nasi kapsah tu. Anak-anak orang Syria tu masih lagi tembam-tembam. Memang tembam sungguh. Angkat berat betul dia orang tu. Budak-budak tu masih lagi sihat walafiat. Tapi rumah semua hancur sana bom sini kan. Betul. Dari segi visual tunjuk bangunan memang Syria lebih teruk. Tapi dari segi malnutrition, tak cukup zat, air bersih tak ada dan sebagainya, Yaman jauh lebih teruk daripada Syria sebenarnya. Jadi kita nak bantu tu, kita bantu dari segi ubat. Alhamdulillah ada syarikat yang dah nak sponsor ubat. Dia kata, Ustaz sebut je berapa banyak ubat, kami hantar. Dan Alhamdulillah ada syarikat Malaysia yang sangat baiklah nak tolong. Cuma kita perlu juga duit untuk beli makanan dan juga air khususnya, serta beberapa perkara lagi lah yang kita akan buat untuk masjid orang. Kita sediakan solar system untuk menyalakan lampu dekat masjid. Sebab masjid dia pun tak ada lampu, gelap je. Zaman Nabi SAW pun ada lampu juga, minyak tanah, lampu terang juga, tapi dia tak ada langsung, gelap pelita macam tu je. Dan apa lagi, lampu, makanan, obat, air. Itu je lah 4 perkara, 4 projek tu insyaAllah kita cuba dapatkan sebelum pertengahan bulan 9 ini. Bulan 2, 9 dari bulan 2. 9 dari bulan 2 ni insyaAllah. Okay. Wallahualam. Kalau ada soalan, tanya Ustaz yang datang minggu depan insyaAllah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutri unsa wa dhakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nasabil khair nukfa kulla syarr. ربنا وصح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون وقد عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا نصر المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا وفى بكتاب فيه للناس شفاء للآل الكرام الشرفاء ونصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.